Bismillah. Jadi al-maqsur, kita nak malam ni berbincang tentang apakah itu isim maqsur. So dia kata wal-maqsur huwa al-ismu alladhi akhiruhu alif lazimah ka al-fata wa yuqaddar jami'u i'rabihi 'ala al-alif muni'a min dhuhurihi at-ta'adzur. So al-maqsur atau isim maqsur, dia contohnya macam fata kan. Fata maknanya pemuda kan, pemuda fata. Kalau ramai jadi fityah macam dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dalam surah Al-Kahf kan. Sesungguhnya mereka fityatun adalah pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk bagi mereka, wazidnahum huda. So ada perbincangan teknikal sikit di sini tentang dari sudut i'rab. So dia kata bahawa i'rabnya adalah dia mungkin kita bincang lain kali kot pasal i'rab ni. So kita sekadar nak sebut pasal contoh-contohnya. Contohnya asa kan, asa maknanya tongkat kan. Macam dalam Quran Allah sebut Nabi Musa punya kata-kata, ya asa ya kan, ini adalah tongkatku kan. So asa maknanya tongkat. Asa kalau tulisan macam ni tongkat kalau asa tulisan cara lain maknanya bermaksiat lah, telah mendurhakai. So dia al-fata, al-mustafa kan, Mustafa, Musa, Hubla kan. Hubla ni perempuan mengandung. Mustafa maknanya, al-Mustafa merujuk pada Nabi SAW maknanya yang terpilih. Istafa yastafi istifaan. Jadi yang kita nak cerita ni adalah bahawa perkataan-perkataan seperti hubla, atsha ni orang yang haus, zikra kan. Zikra ni peringatan lah contohnya majlis ihtifal bi zikra maulidin Nabi contohnya kan. Maknanya peringatan dengan kelahiran Nabi. So ini semua adalah berbincang tentang isim maqsur kan. Kerana dia dipendekkan kan. Kenapa dia panggil maqsur? Kerana dia terhalang daripada dipanjangkan kan. So maqsur maknanya dia dipendekkan lah. So nama-nama seperti Fata, Mustafa, Musa, Hubla, ini semua dia panggil isim maqsur. So insyaAllah kita akan sambung lain kali. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.